Dia ni saudara bertanding pilihan raya di atas tiket parti Islam. Tapi entah macam mana, entah mana silapnya, dia ni boleh cadangkan supaya sijil halal standard Malaysia dikompromi demi tarif. Ramai pihak-pihak di luar sana yang beri teguran kepada kami. Susah nak buat halal standard dengan Malaysia akibat macam-macam karenah lah. Jadi saya rasa mungkin NGCC kena ambil JAKIM punya role buat sementara waktu, letak bawah miti dulu ke? Okay. Ya, untuk percepatkan rakan dagang halal kita ni. Saya cuma nak respon kepada apa yang dicadangkan oleh Wabi Macam untuk keluarkan halal daripada JAKIM. Saya rasa itu tak wajar cadangan tu. Saya rasa daripada kita buat satu benda yang begitu ekstrim macam tu, lebih baik kalau perlu kita perkasakan lagi JAKIM itu sendiri kalau perlu. Tapi untuk keluarkan, saya rasa so far dengan izin apa yang telah JAKIM buat dengan halal dan sebagainya memang perkara yang baik. Sebab tu kita dilihat sebagai world leader dalam pensijilan halal ini. Terima kasih Wakil Menteri. Malu betul lah orang di AP boleh pertahankan sijil halal Malaysia.